Dalam bahagian 10 dan 11, anda telah mempelajari pengurusan wakil pengguna dan wakil sistem ERP dalam portal My Invoice. Seterusnya, kita akan melihat fungsi pengurusan wakil perantara dalam portal My Invoice. Bahagian ini akan menerangkan langkah-langkah melantik, mengurus serta memastikan kebenaran akses wakil perantara dapat dikawal dengan selamat dan teratur. Bagi memudahkan kefahaman, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan wakil perantara. Wakil perantara merupakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang dilantik secara rasmi dan boleh menggunakan fungsi tertentu yang ditetapkan untuk mengurus dan menghantar e-invoice bagi pihak syarikat, organisasi atau perniagaan. Untuk memulakan proses pelantikan wakil perantara, pengguna perlu terlebih dahulu masuk ke dalam profil pembayar cukai. Seterusnya, scroll ke bahagian bawah halaman profil tersebut untuk melihat ruangan pengurusan wakil. Di bahagian bawah profil pembayar cukai, klik pada butang perantara untuk meneruskan proses pelantikan wakil perantara. Seterusnya, klik pada butang tambah perantara untuk mendaftarkan wakil perantara baharu. Isikan maklumat yang diperlukan iaitu nombor pengenalan cukai, nombor pendaftaran perniagaan dan nama pembayar cukai pada ruangan yang disediakan. Setelah semua maklumat dimasukkan, klik butang cari untuk membuat semakan maklumat perantara. Sekiranya maklumat yang dimasukkan adalah tepat, klik butang teruskan untuk meneruskan proses penambahan wakil perantara. Seterusnya, pilih tempoh perwakilan dengan menetapkan tarikh mula dan tarikh tamat bagi wakil perantara yang dilantik. Setelah memilih tempoh perwakilan, pengguna boleh mengemaskini kebenaran dengan membuka atau menutup butang toggle bagi fungsi yang ingin diberikan kepada wakil perantara. Setelah selesai memilih tempoh perwakilan dan menetapkan kebenaran, klik butang tambah perantara untuk mengesahkan pelantikan. Perantara yang baharu ditambah akan dipaparkan dalam senarai di bawah tab perantara. Di sini anda boleh menyemak butiran dan status perwakilan yang telah ditetapkan. Sekiranya anda ingin membuat perubahan, klik pada ikon 3 titik di hujung baris item perantara, kemudian pilih pilihan kemaskini. Setelah semua perubahan selesai dibuat, klik butang simpan perantara untuk mengesahkan kemaskini yang telah dilakukan. Sekian panduan bagi bahagian 12, pengurusan wakil perantara. Dengan panduan ini, pembayar cukai dapat melantik dan mengurus wakil perantara dengan lebih mudah dan teratur melalui portal My Invoice.